Amanah tegas, bukan gila kuasa. Parti Amanah Negara, Amanah, menolak keras dakwaan bahawa parti itu gila kuasa susulan gesaan agar Barisan Nasional BN bersikap lebih terbuka dalam rundingan pembahagian kerusi bagi pilihan raya negeri PRN, Johor dan Melaka. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menegaskan tuduhan yang dilemparkan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Abdul Halim Sulaiman itu tidak berasas dan bercanggah dengan rekod kerjasama parti tersebut sebelum ini. Menurutnya, Amanah sentiasa berpegang kepada prinsip muafakat serta perkongsian kuasa dalam membentuk kerjasama politik, khususnya dalam kerangka kerajaan perpaduan. Bukti paling jelas adalah apabila Amanah sanggup menyurahkan kerusi Dun Puteri Wangsa dan Parlimen Muar kepada Muda untuk membolehkan kerjasama parti itu dengan Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya lalu. Jika Amanah sebuah parti yang gila kuasa, itu tidak akan dilakukan, katanya dalam satu kenyataan. Khalid turut menyifatkan pihak yang enggan berunding dan berbincang demi menjamin kemantapan gabungan sebagai lebih layak dilabel gila kuasa, sambil menegaskan bahawa pendekatan tersebut bukan amalan amanah. Beliau berkata, Amanah menghayati konsep kerajaan perpaduan yang mengutamakan gabungan serta perkongsian kuasa demi kepentingan negara dan bukan kepentingan parti semata-mata. Mementingkan parti sendiri akan mengaburkan pandangan dan pertimbangan. Itu bukan cara kami. Kongsi kuasa dalam bergabung adalah pilihan yang jelas lebih baik, ujarnya lagi di Petik Suara Keadilan. Sebelum ini, Abdul Halim mendakwa tindakan Amanah yang berterusan membangkitkan isu pembahagian kerusi mencerminkan obsesi terhadap kuasa dan kerusi bukannya khidmat kepada rakyat. Mengulas perkara itu, Khalid yang juga pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan turut menyeru semua parti dalam kerajaan perpaduan agar memperkukuh kesepakatan melalui rundingan dan perbincangan yang matang. Semua pihak ada kekuatan dan semua pihak harus dihargai, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa prinsip muafakat selari dengan budaya politik Melayu yang mengutamakan perpaduan dan kesepakatan selain menolak budaya politik khianat dan fitnah. Mengakhiri kenyataannya, Bendahari Pakatan Harapan itu mengingatkan bahawa sebagai umat Islam, prinsip musyawarah perlu dijadikan asas dalam setiap keputusan politik. Merujuk kepada surah Ali Imran ayat 159 yang menyeru agar urusan pemerintahan dilaksanakan melalui perbincangan dan tawakal kepada Allah. Beliau berharap semua pihak dalam kerajaan perpaduan berpegang kepada semangat muafakat demi memastikan kepentingan bersama diutamakan berbanding kepentingan satu pihak sahaja. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.